Hari ini selepas persembahan kami di IOI City Mall Putrajaya, tak perasan pun sedap bila ada restoran ini. Perut dah lapar, apa lagi? Jom terjah. Oh, rupanya Italian restaurant. Rasanya ini kali pertama kami terjah makanan Itali. Recommendation appetizer oleh manager Selezione di Busqueta. Appetizer ni sedap. Something we never had before in our life. Tak menyesal order ni. Ini hebat. La Stella, pizza bintang 8 buju. Ipin order spaghetti ala Scotlio dan saya spaghetti ala Puttanesca. Alamak, sedap ke ni? Ini luar biasa. Starburst moment bila pizza masuk mulut. Sedap dia, sehebat Jojo Starburst. Minuman sini pun tidak kurang hebatnya. Spaghetti ala Puttanesca. Ini Ipin kata sedap. Masam, manis, pedas-pedas manja. Sedap tak bagi otak fikir. Spaghetti ala Scotlio. Ini special sebab spaghetti dalam spicy tomato sauce. Ditemani pula oleh bermacam-macam seafood. Semuanya fresh gila. Tiramisu lover, this is a must. Semuanya disediakan di depan meja. Sebenarnya kami dah kenyang, tapi lepas tengok, hilang kawalan. This really looks so good. Walau, ini betul-betul sedap kayangan. Conclusionnya, kami memang tak sangka Italian food sini can be so good.